Okey, dalam video kali ni Abel nak tunjukkan macam mana kita nak merajah pola untuk pola seluar dewasa. Abel pilih saiz L. Okey, untuk saiz L labuh seluar 39 inci. So 39 ni it's a standard, tapi it depends on you. You ukur daripada paras pinggang sampai ke hujung kaki. Okey, berapa nilai labuh seluar tu. So kalau macam saiz L, standard dia 39. Nampak tak dekat sini Abel ada tolak 1 inci. Kenapa kita tolak 1 inci? Sebab nanti kita akan pasang getah, nilai lebar getah tu 1 inci. So kita dah tolak siap-siap sebab kita nak ambil labuh tu daripada poin sini sampai poin bawah. So Abel dah buat satu garisan sebab nak tengok cukup ke tak. You all boleh view dekat dalam kamera. So buat je satu garisan lurus, yang lain tu tak perlu risau lagi. Okey, buat satu garisan lurus daripada poin atas sampai bawah ni, nilai dia 38 inci. Kita dah tolak 1 inci. Kenapa kita tolak 1 inci? Abel ulang balik. Kita tolak 1 inci sebab 1 inci tu adalah nilai getah kita. So bila kita pasang getah nanti dah ada 1 inci dekat atas dah. Sebab tu labuh you kena tolak 1 inci. So that is first step lah. First step atas ke bawah 38. And then the second step you buat untuk labuh cawat. Sama juga style dia, dia punya step akan sama dengan macam you buat baju. Okey, kalau you buat pola baju, you kena decide berapa labuh baju yang you nak buat. So labuh baju tu berapa, and then lepas kita buat labuh baju, kita akan buat bahu ke dada, bahu ke pinggang, pinggang ke punggung. Betul tak? So untuk seluar, selepas kita buat labuh seluar, kita akan ukur daripada labuh, dia punya labuh cawat dia. So, daripada atas ke bawah ni berapa. So yang ni, ini adalah formula standard untuk kita buat kiraan labuh cawat. Yang tadi tu labuh seluar 39 tolak 1 dapat 38. Sekarang kita buat untuk labuh cawat. Labuh cawat ni kita kena kira keliling cawat. Okey, macam mana nak ambil ukuran keliling cawat? Kita akan ukur daripada pusat hadapan, keliling bahu ke bawah sampailah ke pinggang belakang. Yang itu adalah keliling cawat. Dan keliling cawat yang you ambil tu kena tambah kelonggaran lah, ikut kelonggaran yang selesa. Okey, yang macam untuk saiz L, keliling cawat yang selesa ialah 30. So kita bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kita akan buat half-half. Okey, untuk hadapan dan juga belakang. Sebab keliling ni daripada pusat hadapan ke pinggang belakang, betul tak? Jadi kalau kita nak buat untuk pola hadapan, kita bahagikan 2. So that's the motif kenapa kita bahagi 2. And then kita tolak 3 atau 3,5 sebab cawat tu bentuk curve. Sekarang ni kita nak buat bentuk straight. Okey, kita nak ada ruang. Dan ruang ini adalah ruang yang kita panggil sebagai ruang initial. Bermaksud nanti kalau kita lukis dia punya curve lengkuk cawat, kalau tak cukup ikut kepada total cawat yang kita nak, kita boleh turunkan sedikit paras labuh cawat ni ke bawah atau naikkan ke atas. Konsep dia sama dengan macam mana kita buat ukuran untuk paras bahu ke dada untuk pola baju. Ingat tak bila kita buat pola baju, first step kita buat labuh, and then kita buat kita nak tentukan paras bahu ke dada. Dan bahu ke dada tu adalah paras initial. Bermaksud nanti bila kita lukis kita punya lengkuk ketiak, kalau lengkuk ketiak kita tu tak cukup, kita boleh naik, kita boleh turunkan paras dada. Atau kalau lengkuk ketiak yang kita lukis tu terlebih, kita naikkan sedikit paras dada. Sama juga macam kalau kita buat untuk seluar. So untuk seluar, just in case nanti bila kita lukis kita punya lengkuk cawat tu tak cukup, bermaksud ruang dia perlu lebihkan ke bawah. So kita akan turunkan ke bawah paras ni. Kalau lengkuk cawat tu terlebih, so kita nak kurangkan dia punya ruang tu dekat sini, jadi paras labuh cawat ni perlu naik ke atas sikit. So sebab tu kita panggil labuh cawat ni dia just initial saja. So dia punya formula ni adalah formula tetap, tapi nilai value yang you dapat dekat sini hanyalah initial. Bermaksud dia akan berubah lah, akan turun sikit atau naik sedikit ke atas. Okey, so kita just tanda saja. Bila kita dah dapat dia punya nilai tu 11,5, so kita tandakan 11,5 dekat sini. Okey,
paras dia 11.5. So macam juga kita buat baju. Okey, kalau baju kita dah dapat bahu ke dada, kita nak selesaikan bahagian ketiak, betul tak? So sekarang ni kita dah dapat ni, kita nak selesaikan bahagian lengkuk ketiak. Kena, kalau untuk baju lah, kalau untuk lengkuk ketiak kita perlu buat kiraan lebar dada. So untuk seluar kita kena buat kiraan lebar punggung. So lebar punggung dekat sini, punggung 44 ni dah siap ketat So yang ni dekat pola ni dah ada formula dah. Punggung 44 bahagi 4. Kenapa bahagi 4? Sebab kalau punggung keliling macam tu, betul tak? Dia 44. Sekarang ni kita just lukis bahagian pola hadapan dekat bahagian sini saja. So dia akan kira sebagai suku bulatan. Sebab tu kita bahagi 4. Kita bukan buat pola untuk keseluruhan, tapi kita buat pola untuk suku bulatan saja. So kita bahagi 4, dapat 11 inci. 44 dah siap longgar. So kita tandakan pakai ni, and then ada tunjukkan cara kita nak letak pembaris. So ini cara kita nak letak pembaris. Make sure dia 90 darjah. Okey, dengan garisan lurus. Ini garisan lurus untuk labuh seluar. So dia letak pembaris L macam ni. So dia dapat 11. So tandakan bahagian sini 11. Okey, and then kita gariskan. Dia tak termasuk bahagian moncong Moncong tu nanti kita akan kira. So bila dah dapat punggung, and then kita akan naikkan terus ke atas. Cara nak naikkan, tengok cara kita letak pembaris. Make sure kat sini 90 darjah dan naikkan ke atas terus. Okey, sebab tu kalau kita buat atau kalau kita pilih saiz pola, biasanya kita tak tengok bahagian pinggang. Sebab bahagian pinggang kita boleh adjust ikut panjang getah yang kita nak jahit dekat seluar nanti. Itu akan menentukan kita punya saiz pinggang. Kalau you pilih pola seluar, kita biasanya akan pilih berdasarkan punggung. Labuh you masih boleh adjust, tapi bahagian punggung ni yang penting. Okey, normally orang akan pilih bahagian punggung sebab nampak tak pola dia. Kita lukis naik terus ke atas. And next, selepas kita buat kiraan punggung ke tepi, sekarang kita nak selesaikan bahagian muncung cawat. So macam mana nak buat kiraan untuk muncung cawat? So untuk muncung cawat ni, kita perlukan ukuran keliling punggung ketat. So untuk saiz L, ketat dia 41. Kita bukan ambil yang dah set longgar, kita ambil yang ketat. So yang ketat ni bahagi 12. Bahagi 12 ni adalah formula tetap. Any value yang you dapat ikut ukuran punggung yang ketat tu, bahagi 12 untuk kenaikan dia. Okey, naik sini. Dan kita akan bahagi 24 untuk lebar ke sana. Okey, kalau naik ni bahagi 12, lebar ke sana kita bahagi 24. So value dia akan tak lari jauh daripada 2 hingga 3, dan yang ini tak lari jauh daripada 1,5 ke 2,5. So Abel decide untuk ambil kiraan tengah-tengah dia. So Abel akan ambil 2,5. Yang this one also Abel ambil tengah-tengah, Abel ambil 2. So yang ni adalah kita naikkan lah dekat sini. Untuk paras punggung, kita letak pembaris macam ni. So kita decide tadi kita nak ambil 2 inci. So kita tandakan 2 inci kat sini. Okey, lebar moncong dia dekat bahagian sini 2 inci. Naik dia 2,5 inci. So tandakan. Okey, and then you ambil pembaris L yang ni, gariskan saja macam tu. Okey, so you dah dapat muncung untuk cawat hadapan. Tapi jangan risau dulu, rasa macam cukup ke tak untuk keliling cawat, sebab kita akan campur dia dengan keliling cawat belakang. Sebab tu kita akan buat sekaligus serentak. Untuk tadi hadapan, yang ini untuk belakang. Belakang pun step yang sama juga. First step tadi kita akan lukis labuh seluar dulu. So labuh seluar kita dah tolak 1 inci. Dia jadi, buat satu garisan lurus, nilai dia 38. Labuh kita 39 kan, 39 tolak 1 inci 38. So buat saja satu garisan lurus, sama dengan teknik untuk pola hadapan tadi. Okey, so 38 dekat sini. And then selepas labuh, step yang kedua, ambil daripada
dia punya labuh cawat. So labuh cawat masih sama dengan hadapan 11.5. Yang kita dapat 11.5, so tandakan 11.5. Okey, dah dapat point labuh dan juga labuh cawat. Sekarang kita nak buat pola ke tepi. So pola ke tepi kita, punggung pun masih nilai yang sama. 44 tu dah siap longgar, bahagi 4 sebab kita buat suku bulatan sahaja untuk pola. So kita dapat 11 inci. So cara nak letakkan baris, make sure dekat sini 90 darjah. Okay, letak 11 titik dekat sini. Okay, so sekarang kita nak selesaikan dia punya moncong cawat pula. So ini adalah kiraan untuk moncong cawat hadapan. So yang ini pula kiraan untuk moncong cawat belakang. So untuk belakang biasanya cawat dia lebih besar, okey, daripada hadapan. Sebab tu kalau hadapan ketat bahagi 12, dekat belakang kena tambah 1. Okey, sama juga dengan yang ni. Sorry, yang ni 24 24. So kalau 41 bahagi 24 tambah 1 inci. Dia kena lebih besar 1 inci daripada hadapan. So kalau hadapan ketat bahagi 12 sahaja, kalau belakang 41 bahagi 12 tambah 1. Untuk hadapan 41 bahagi 24, untuk belakang 41 ni ketat bahagi 24, tapi dia kena tambah 1. Sebab dia lebih besar. Kalau you perasan, kalau you ada pola-pola seluar yang dah siap, seluar ready made yang dah siap, kalau you letak dia bentang dia dekat situ, you boleh nampak dekat bahagian cawat atau kelengkang tu, kain dekat hadapan tu macam dibawa ke kain dekat belakang tu macam dibawa ke hadapan. Dia lebih besar. Jadi dekat sini Abel dah kirakan dia punya range tak akan lebih daripada 3 hingga 4. 3 hingga 4 juga. So Abel ambil tengah-tengah, 3,5, 3,5. So you tandakan, Abel ketepikan dulu. So you tandakan daripada paras punggung yang ini, lebar punggung yang kita dah buat, tandakan dia 3,5. So you tanda saja dulu 3,5 dekat sini. Buat line yang dash line dulu sebab Abel nak bagi tahu. Okey, perasan tak kalau kita nak bawa kain belakang ke hadapan, okey, kita kena turunkan suku inci. Okey, turunkan suku inci ke bawah, barulah kita gariskan dia. Okey, Abel ulang balik. Yang ini adalah lebar untuk punggung bahagi 4, kita dapat 11. Daripada sisi ke bahagian sini 11 inci. Okey, untuk yang kiraan ni kita akan kira 3,5, tapi kita tak boleh buat terus 3,5. Abel nak turunkan dia sikit suku inci atau setengah inci ke bawah sebab pola belakang memang lebih besar daripada pola hadapan. Sama juga dengan kenaikan ni, daripada sini sebenarnya kita tandakan 3,5. Kita pilih 3,5, 3,5. So kita tanda 3,5. Tapi dekat bahagian punggung ni, okey, Abel tandakan dash line. Okey, nampak tak? Punggung kita dekat sini, 3,5 dekat sini, 3,5 dekat sini. Betul tak? Tapi 3,5 ni kita dah turunkan suku inci. This one kita masukkan setengah inci ke dalam. Yang ni turunkan suku inci. Yang ini bila you dah tanda 3,5, you masukkan setengah inci ke dalam. Sebab nanti kita nak bagi dia even though dia lebih besar, tapi dia tak ada tersentak dekat bahagian kelengkang belakang. So dia 3 step. Selepas kita dah ambil ukuran punggung, pertama sekali 3,5 ke tepi tapi turunkan. Yang ni 3,5 naik ke atas tapi kita masukkan setengah inci. Sekarang step yang ketiga, untuk bahagian punggung ke atas, buat satu garisan lurus dulu. Okey, punggung ni naik terus ke atas tapi kita nak masukkan 1 inci. Kita masukkan 1 inci. Jadi kalau macam untuk hadapan, okey, ini pola hadapan. Hadapan daripada punggung terus ketepikan 2 inci, terus naikkan 2,5 dan kita boleh terus lukis ke atas. Tapi untuk pola belakang, punggung kita kira 3,5 tapi kita turunkan
Okey, yang ini kita naikkan 3,5, tapi kita masukkan setengah inci. And then yang ni kita bukan lurus ke atas terus, tapi kita sampai je paras pinggang ni kita masukkan 1 inci. Sebabnya kalau you perasan, pola belakang ni memang dia landai sikit sebab dia nak support kita punya bentuk punggung. Okey, sebab hadapan tak ada bentuk punggung. Okey, belakang je ada bentuk punggung. Jadi kita akan lebihkan dekat bahagian belakang. So kita landaikan dia, masukkan dia. Okey, 1 inci. Bila you dah masukkan 1 inci dekat sini, you tak nak punggung you ketat. Betul tak? Okey, kita lukis dia punya curve dia dulu. Letak je pembaris macam ni. Pastikan you letak pada garisan yang dah diturunkan suku inci atau setengah inci, dah dimasukkan setengah inci ke dalam. So pastikan dia punya line ni, this point touch dengan this point. Guna saja pembaris L tu, tak masalah pun. Okay, and then make sure dia kena dekat point sini yang dah dimasukkan 1 inci, bukan dekat tengah, bukan dekat lurus dia memang landai ke tepi. So dia letak pembaris macam ni, gariskan terus ke atas macam tu. Okey, so dah dapat satu garisan lurus untuk muncung cawat belakang. Tapi terasa tak, kalau yang ini nilai punggung kita, keluasan punggung kita 11 inci, tapi dia tak naik ke atas, dia masuk 1 inci. Sebab tu kita kena sebelah sini pun kita kena keluarkan 1 inci ke 3/4 inci. Yang ini you boleh pilih. Since you dah masukkan 1 inci dekat sini, okay, you dah serongkan 1 inci, so dekat sini pun boleh serongkan 1 inci ke, ataupun tak nak, kalau tak nak banyak sangat, 3/4 inci pun dah cukup dah. So kira kat sini kita anjakkan ke tepi 3/4 inci. Kita garis lurus saja. Sama ada nak matikan terus dekat punggung boleh, ataupun nak matikan terus lebih ke bawah sikit pun boleh, tak ada masalah. Okey. So dekat bahagian sini dah settle dah. Untuk bahagian punggung dia takkan jadi ketat walaupun you masukkan 1 inci, sebabnya dekat sini pun kita dah buat satu adjustment. Okey, so dah settle dah untuk bahagian belakang. Since bahagian belakang kita dah lencongkan 3/4 inci, so untuk bahagian hadapan it depends on you. Kalau you nak buat lurus terus pun boleh, tapi kalau macam ada lebih suggest untuk you ada lebihan kain. So Abel akan keluarkan juga 3/4 inci dekat sini. So dia kan biar lebih, jangan kurang. Okey, biar lebih. Kalau lebih tu nanti dia akan curve pada bahagian pinggang kita ditentukan oleh panjang getah yang kita gunakan. Okey, so yang itu tak jadi masalah lah dekat bahagian pinggang. So bahagian punggung tu yang perlu betul-betul kira, sebab nanti kita nak pakai, kita nak make sure punggung kita muat. Dan even though kita buat adjustment dekat bahagian sini ke ataupun bahagian belakang, tadi ada banyak adjustment kita buat. Okey, tapi dia tak mengganggu ukuran punggung. Okay, so and then kena make sure lah. Okay, selepas kita dah buat ukuran cawat tadi tu, sekarang ni kita nak kira sama ada total lengkuk cawat hadapan tambah dengan total lengkuk cawat belakang dapat tak ukuran keliling cawat yang kita nak. Okay, untuk saiz L, keliling cawat yang dah siap longgar, ialah plus minus 30. So sekarang ni kita nak ukur. Kita kena kira lah 1 inci dekat atas ni. Ini adalah ruang getah. Ibarat macam kita dah pasang getah dekat atas ni. So getah kita nilai 1 inci. Sebab tu kita letak kali tape nanti 1 inci dekat bahagian atas. Lepas tu kita ukur sampai sini. Dan kita tambah dia dengan 1 inci dekat bahagian atas. Okay, and then kita ukur masuk ke situ. Okay, so sekarang ni kita buat ukuran. Oh yes, ada tu lupa. Dekat bahagian sini ada. Okey, kita kira balik apa adjustment yang kita buat dekat bahagian belakang. Sebab bahagian belakang ni dia agak berlainan sedikit dengan hadapan. Kalau hadapan tadi is very simple. You buat sahaja ukuran punggung and then terus naik ke atas, buat kiraan cawat. Okey, berapa you nak decide dia keluar cawat dan naik cawat. Lepas tu you buat curve, and then bahagian belakang pun boleh buat penambahan kain sedikit 1 inci atau 3/4 inci. That's it untuk bahagian hadapan. Tapi untuk bahagian belakang, kita kira balik berapa adjustment yang kita buat. First kita buat bahagian punggung, and then first adjustment
Bila kita nak decide 3,5, kita kena turunkan. Okay. And then second adjustment, kita dah decide berapa kita nak naik. Yang ini kita masukkan. Okay. Third adjustment, dekat bahagian atas kita ada lencongkan dia 1 inci. And then fourth adjustment, sebenarnya kita naikkan lagi 1 inci suku ke atas. Yang ini adalah garisan paras punggung kita, paras pinggang kita. Paras pinggang yang ni, laluan straight ni. Tapi kita ada naikkan 1 inci suku ke atas. Lepas tu kita buat dia landai ke tepi macam tu. So yang ini sisi tak boleh ubah sebab sisi yang ini, sisi seluar ni akan sambung dengan sisi seluar hadapan. Sebab tu kita tak buat adjustment dekat sini. Apa adjustment, dia kata macam cawat you tak cukup lebar ke, ataupun cawat you tak cukup lebar, you akan adjust dekat bahagian sini. Sama ada you naikkan lagi ataupun yang ini turunkan paras punggung. If you turunkan paras punggung belakang, hadapan pun kena turun juga. Okay, so yang ini adalah 4 adjustment yang kita buat untuk kita buat lengkuk cawat belakang. Quite complicated sedikit sebab seluar ni memang kita nak pastikan keselesaan utama tu adalah yang support punggung kita. Sebab tu ada 4 adjustment dekat bahagian pola belakang. So ulang balik, first adjustment bahagian sini turunkan, second adjustment bahagian sini kita masukkan, third adjustment kita masukkan lagi dekat bahagian paras pinggang ni, and then fourth adjustment naikkan dia. Lepas tu serongkan dia, attach kembali kepada sisi seluar. Okay, yang itu. So dia jadi macam ni lah. And then sekarang ni kita nak ukur lengkuk, kita nak tambah lengkuk hadapan dengan lengkuk belakang. So yang ini kita tak pakai garisan ni kita tak pakai dah. Garisan tak pakai dah. Kita pakai garisan yang lengkuk sini, yang dah dimasukkan, dah diserongkan. Okay. So ambil tali tape. Okay, dekat sini lebihkan 1 inci lebihkan 1 inci. Ibarat macam you dah pasang dah pun getah dekat atas tu, getah pinggang. So lalukan dia sampai sini 10. Okay. Yang ini tak boleh ukur macam ni kena tegakkan dia. Tegakkan dia. Tegakkan tali tape tu ikut pada curve. Okey, tandakan kat sini you dapat 13 suku. 13 suku, 13,5 macam tu lah, lebih kurang. Sebab kita nak dapat total dia tanpa ubahnya. Total dia 30 inci, plus minus 30 inci ya. So letak dia dekat bahagian mana? Dekat bahagian sini. Dekat ruang getah dia. Dekat ruang getah ni ibarat macam you dah pasang 1 inci getah. So letakkan 1 inci dekat bahagian sini dan kemudian sambung ukuran. Okay, nampak tak dia attach sini, kita nak ikut garisan warna merah. So tegakkan tali tape. Okay, nampak tak? Dia akan mati dekat 30. So plus minus 30 lah. Plus minus maksudnya dia boleh kurang setengah inci, boleh lebih setengah inci. So 30 tu dah selesa dah untuk size L plus minus. So ingat kita ukur bukan daripada paras sini, naikkan 1 inci. So 1 inci dekat sini ialah paras kita punya getah yang kita dah siap jahit kemudian nanti. This one also kita ukur 1 inci. So total daripada sini ke sini, curve hadapan tambah dengan daripada sini ambil warna merah, curve belakang kita dapat plus minus keliling cawat 30 inci. So ngam-ngam lah. Tak perlu buat adjustment lagi. Kalau just in case you tak dapat 30, you dapat 29. So apa yang kena buat? Yang ini kita dah naikkan dah. Kalau naikkan lagi dia tak cantik sangat. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita boleh turunkan paras cawat ni. Yang ini adalah labuh cawat, betul tak? Ini ruang untuk labuh cawat. This one is pinggang. Yang ini adalah ruang untuk labuh cawat. So kalau tak cukup, okay, you boleh turunkan setengah inci untuk belakang,
setengah inci untuk hadapan. Kemudian buat curve lain lagi satu, and then you tengok curve tu dah jadi besar sikit, so you tambah balik, tambah hadapan dengan belakang, dapat tak plus minus 30. Tak dapat sangat tu tak apa, at least dia kurang atau lebih setengah inci pun should be okay sangat dah. Okay, so yang itu settle. So Abel terangkan dekat sini. Dekat sini dia agak complicated sikit sebab dia ada 4 adjustment. Okay, adjustment pertama, dah decide berapa moncong you nak keluar, you kena turunkan. Adjustment kedua, you kena masukkan. Adjustment ketiga, masukkan lagi sebab kita nak support curve punggung kita. And then kita naikkan 1 inci suku. Kenapa? Sebab perasan tak, yang ini adalah dia akan ada jahitan yang dekat sini. Jahitan ni adalah untuk bahagian tengah punggung kita. Okey, tengah-tengah punggung belakang. Jadi bila kita pakai seluar, kita tak nak bila kita duduk nanti dia macam tersentak dekat bahagian belakang ni. So untuk elakkan rasa tersentak dekat bahagian jahitan tengah punggung belakang, sebab tu kita naikkan 1 inci suku. Untuk support dia ada lebihan kain dekat situ. Kita tak boleh buat lebihan kain dekat bahagian sini. Nampak tak ada serong ke tepi? Kita tak boleh buat lebihan kain dekat sini sebab ini adalah sisi seluar. Sisi seluar ni yang kita akan jahit sambung dengan sisi seluar hadapan. So kalau sisi seluar belakang lebih tinggi daripada hadapan, dia tak tally lah, tak sama. Kita nak labuh yang sama kan, sisi kena sama. This one is sisi, this one also sisi, kena sama. Bahagian sini, yang ini memang akan ada terlebih. Sebab tu kalau you ambil seluar-seluar ready made, you letak situ bentang dia, memang you akan nampak seluar belakang tu ada lebihan kain yang dibawa ke hadapan. Untuk keselesaan, first untuk support bentuk punggung, lagi satu untuk elakkan kita bila kita duduk atau cangkung ke, kita tak akan rasa tersentak dekat bahagian kelengkang belakang ni. Okay, so settle dengan bahagian sini. Now kita buat untuk bukaan hujung kaki pula. Okay, so bukaan hujung kaki for size L, biasanya bukaan dia ialah 9 inci. So you tandakan saja 9 inci. Okay, cara letak pembaris, cara letak pembaris macam ni. Make sure dia 90 darjah. Lepas tu dia 9 inci. Okay, so sekarang ni you nak sambungkan antara point ni ke point sini. So you boleh buat saja garisan lurus. Boleh buat garisan lurus daripada moncong ke hujung bukaan kaki. Tapi seluar tu nanti kalau you nak lebih cantik, dekat tengah-tengah ni, okay, ataupun you bahagi 3, instead of this one, tengah-tengah kat sini. So you bahagi 3. Okay, agak-agak je. Dia bukan macam kena ikut betul-betul paras tu, just dia nak dapatkan curve yang cantik sikit je. So you ambil pembaris curve tu, curvekan dia masuk ke dalam sikit je, just macam bagi nampak dia ada masuk ke dalam sikit. Kita tak nak masuk sangat sebab kita tak nak kita punya peha tu terlalu ketat. Okay, kita tak nak dia efek peha kita sebab dekat sini adalah yang ni punggung, ini peha. So kita tak nak peha kita terlalu ketat, so kita just masukkan sikit sebagai macam dia ada curve sikit lah. Okay, dia tak adalah straight macam tu. Tapi dan seluar ni pula dia juga boleh dijadikan sebagai palazzo, just in case you ada peha yang besar. Okay, perasan tak kita tak ambil pengukuran peha kat sini sebab yang paling penting tu punggung. As long as punggung you muat, peha you insyaAllah akan muat. Tapi keselesaan tu lah bergantung pada saiz peha lah. Kalau you ada peha yang sedikit chubby, so you nak keluarkan macam you akan pakai design palazzo, just straightkan saja bahagian tu ke bawah. So bukaan hujung kaki you bukan 9 lah, ikutlah you nak besar macam mana. Okay, so dia akan jadi palazzo.
Ini style kalau you nak buat palazzo, just besarkan saja. Tapi sebarang adjustment yang you buat dekat bahagian hadapan, kena buat adjustment yang sama dekat bahagian belakang. Okey, kalau macam hadapan, bukaan kaki dia 9, untuk belakang boleh buat besar sikit. Sebab kalau you ambil seluar ready made tu, dia boleh perasan dekat bahagian belakang tu lebih besar sikit. You nak buat sama pun tak jadi masalah, tapi kalau nak besarkan pun boleh juga. Kalau nak besarkan lagi pun boleh. Okey, tapi jangan jauh sangatlah beza antara hadapan dan belakang. Okey, kalau palazzo tadi you buat straight, lepas tu you kira berapa bukaan hujung kaki. So kat sini pun kena lebih kurang sama jugalah. Dia tak boleh lain sangat, nanti jadi dia nampak sangat kain belakang tu nampak sangat. Okey, so depends Kalau macam sekarang ni Abel buat yang standard. Yang standard biasanya diorang akan tambah 1. Tapi kalau nak buat 9 pun tak jadi masalah. It's just that rasa tak dekat bahagian sini cawat kita dah besar. Sebab tu biasanya kita akan tambah 1 instead of 9. Sebab kalau 9 dia kecil sangat, nanti kat sini dah besar, lepas tu dia jadi macam kecil. Dia nanti macam kurang tally sikit dengan bahagian hadapan. So kita tambah 1, and then sama juga teknik dia, gariskan saja daripada muncung cawat ke hujung kaki. Lepas tu kalau you nak cantik, you masukkan sedikit curve ke dalam. Kalau you nak buat palazzo, you boleh besarkan. Okey, jadi bukaan hujung kaki dia lebih besar. So yang bahagian bawah ni, kita nak cakap pasal basi. Okey, basi lipatan. Basi lipatan biasanya 1,5 inci. So you buatlah satu garisan 1,5 inci ke bawah. Lepas tu yang ni adalah ruang lipatan. Kenapa kita keluarkan 1 inci? Sebab kalau you perasan, yang ini kan dia macam serum. So bila kita tak nak basi, bila kita lipat nanti basi tu berkedut. Sebab tu biasanya kita akan lebihkan 1/2 inci saja. So bila kita lipat, dia punya bentuk dia sama, bentuk dekat bahagian hujung ni sama. Jadi bila kita jahit clean, dia tak berkedut. Yang tu teknik jahitan lah. So sama juga dengan bahagian belakang. Okey, so yang itu dah selesai. Abang nak discuss pada bahagian pinggang pula. Okey, so pinggang tadi, ni bahagian pinggang. Okey, kita bahagian pinggang, kita nanti akan ada getah 1 inci. So ada tanda dekat sini. Abang buat dotted line. Dotted line ni ibarat macam kita dah pasang dah pun getah kita. Yang ni nilai getah, panjang getah tu. So dan panjang getah tu nantilah yang akan menentukan kita punya bentuk curve pinggang. Mungkin ada newbies kat sini tanya, yang ini kenapa bentuk dia straight ke atas? Memang macam tu. Kita nak ada lebihan kain. Saya katalah getah you panjang ni, so ada lebihan kain. Sebab tu bila kita jahit, pasal tak dekat getah tu ada kedutan kain. Yang itulah function dia. Okay, so dia akan decide sendiri panjang getah. Panjang getah ialah keliling pinggang ketat. Kalau untuk L, ketat dia adalah 32 inci. Kita akan tolak dengan 1,5 inci sebab kita nak dapatkan grab pinggang tu. Kalau you pakai getah dekat pinggang, bukanlah it's totally betul-betul macam tu. Macam mana nak dapat grab dekat pinggang ni kan? So bila nak dapatkan grab dekat pinggang tu, sebab tu kita tolak lagi dengan 1,5 inci. So dia jadi ketat. So dia boleh grab pinggang you. So perasan tak yang ini? So 32 tolak dia dengan 1,5. So yang akan dapat saiz tu. Dan ruang getah ni kita sediakan 2,5 inci. Kenapa 2,5 inci? Sebab saiz getah kita 1 inci. Saiz 1 inci nanti kita lipat ke dalam. Lepas tu kita akan lipat basi ke dalam. Okey, mungkin dekat sini tak nampak sangat dia punya lipatan untuk bahagian basi getah ni. So nanti later on bila Abel dah potong pola, baru Abel akan tunjukkan cara kita lipat bahagian atas ni, supaya getah tu ada dekat tengah-tengah. Okay, so ini bahagian pinggang atas hadapan. So pinggang atas belakang pun sama juga. Kita akan perlukan 2,5 inci. Kenapa 2,5 inci? Sebab kita punya getah tu dah 1 inci. So yang ini adalah getah kita. Baik, kita pasang getah.
Remember dekat sini nampak tak ada serong? Memang serong. Jangan risau, memang serong. Sebab apa tadi Abel tekankan kenapa ada serong? Sebab kita ada lebihan kain dekat sini. Lebihan kain ni fungsinya untuk apa? Supaya bila kita cangkung, kita duduk ke, kita tak tersentak pada bahagian jahitan kelengkang belakang. Okey, kita memang nak lebih besar pada bahagian belakang, support punggung kita dan kita tak nak rasa tersentak. So dia memang akan serong. Baik, don't worry sebab part yang paling penting adalah sisi. Sisi seluar yang kena sama. Okey, panjang sini ke bawah dengan panjang sini ke bawah kena sama sebab kita akan jahit sisi hadapan dan belakang. So itu saja untuk melukis pola seluar. Actually dia simple saja, tapi dia agak complicated dekat bahagian sini. Sebab apa? Kita nak pastikan dia ada lebihan kain untuk support bentuk punggung. And the second, kita nak dia ada lebihan kain juga untuk kita elakkan rasa tersentak pada bahagian jahitan kelengkang belakang. So dia ada sedikit complicated sedikit. Okay, tapi don't worry. Jadi bila bahagian menjahit, you boleh nampak the reason why kenapa ada bahagian turun, bahagian masuk sini, bahagian naik kat sini. Dia ada 4 adjustment. Okey, ada 1, 2, okey, 3, 4. So dia turunkan 1, kat sini dia ada masukkan. Ini 3, dan this one ialah bahagian 4. So ada 4 adjustment dekat bahagian belakang. Untuk bahagian hadapan tu je just perlu statekan saja. Okey, so itu saja untuk bahagian melukis pola seluar dewasa saiz L. So nanti video seterusnya adalah kita tunjukkan cara potong dan nanti kita tekap hadapan dan belakang dan you nampak perbezaan dekat bahagian buncung cawat tu macam mana. Dan nanti adalah akan take note on this one, cara kita lipat. Kenapa you sediakan getah 1 inci tapi you kena sediakan ruang getah tu 2,5 inci. Okay? So itu saja. Kita teruskan ke next video, cara potong pola pula.